Hello, welcome back korang. Hari ni aku nak buat challenge dengan suami aku. Tapi sebelum tu, kita kena pergi beli barang dulu dekat Eko. Siapa kalah, kita kena punishment dia. Okay? Okay, challenge apa? Let's go. Challenge apa? Challenge tak tahu lagi. Tak tahu lagi? Alright. Let's go. So, kita nak ambil ke barang ni? Ambil dengan roda. Roda kan? Ambil roda punya eh. So rasanya barang mainan dekat belah sana kot. Sebab belah sini air-air saja ni korang. Belah sana. Barang mainan dekat belah sana. Rasa macam belah sana. Rasa macam belah sana. Oh, ni alat tulis. Oh, sinilah. Sini alat tulis. Barang mainan. Ya. Yes. Oh. So what we gonna find? Ada macam kad-kad tak? Kad? Kad. Kad tak ada lagi. Try tengok belah lain. Kot ada. Itu apa? Ni belon yang apa yang dulu-dulu Bila apa? Yang dia letak dekat situ yang kecil tu. Oh, yang macam gam tu. Macam gam tu. Alright. Mainan sekecil boleh Drawing. Oh, ni macam ni yang drawing guna tu. Dia akan boleh padam ke. Oh, ambil slime. Nak ambil kat satu. Slime. Ni satu. Nah. Ni Tu mana tahu. slime tu kak. Ya. Ya. Ni. Ya. Macam mana nak tahu dia? Peripheral ni dia cakap water. Badannya sama apa? Sekorang aku dah cari dekat tempat semua ni tak ada kad. Kad yang true or dare tu tak jumpa. Dekat sini mungkin Eko sini kot. So mungkin nanti kita akan pergi yang Eko yang lebih besar untuk cari kad true or dare tu. So sekarang ganti kepada apa? So sekarang ganti dengan slime. Alright. Mana? So tak ada kot. Tak ada, so kita bayar je lah. Bayar je lah dulu. Apalah. Tu Tak kaunter jumpa sana lah kot. kad-kad tu. Ni belah. Bayar dekat sana, hujung sana korang. Let's go. So aku dah tekap bahagian pembayaran and phone aku tak ada. So yang tu lah barang dia? Yes, ni lah barang dia. Okay, walaupun tak cukup tak apa. Kita cari tanda tambah yang lain. So kita kena guna kad lah. Okay. Sudah tengah bayar. Punya barcode Tak apa, kita saya bawa letak. yang ni dulu. Okay. Alright. Alright, ini saja. Okay. Guna kad. So aku dah buat pembayaran untuk slime this one. This one? Yes. Aku Yes. akan apa orang cakap, aku akan open semua benda ni dan letak dalam satu box, dalam satu bekas. Tapi kalau dia bercampur macam ni? Campur je. Korang, tadi kan korang dah tengok kan video tadi aku beli slime ni. So sekarang aku dah dekat rumah and aku nak main slime ni. So ada 1, 2, 3. Ini yang ketiga, keempat dan yang kelima. Okay, dan yang kelima. So total ada 5 slime, jenis slime yang berbeza-beza tau korang. So aku dah buka benda ni. 1, 2, 3. 5 minutes later. Tada! Oh yeah. Alright. Dalam ni ada itik. Next we gonna open this one. Melekat tu. Pink dulu lah. Oh my god. Dia melekat dekat baju. Cepat. Bunyi kecil. Then this one is warna blue. Okay, dia macam ni. Dalam dia.
Ya. Aku melekat kat baju. So, ini pula warna green. Wih, yang ni best lah. Dia macam lembut. Macam betul-betul slime yang kita beli dekat tempat mahal tu. Sebab kalau nak dibandingkan dengan these two, dua ni, and yang pink ni, so dia macam keras sikit. Yang ni betul-betul. Nampak? Kalau slime yang mahal, yang betul best, dia akan bila tarik dia macam dia tak putus. Dia tak putus. So yang ni best. I like. Nak try? Kena tarik, kena tarik. Kena slow. Tarik pelan-pelan. Tak jadi. Dia tak lekat. Cuba kita gabungkan nak tak? Kita gabungkan warna ni dengan warna pink hijau. So kita gabungkan warna putih dengan warna biru. Macam sedap pun. Okay, ni dah gabung, dah gabung. Jadi apa tak? Try mix. Oh my god. Campur lagi. Try. Campur pink pula. 1, 2, go. Besarnya. Tu. Besar. Panjang. Macam iklan biryani, nasi biryani. So, itu sahaja konten pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like dengan komen. Next, korang kena tengok video next. Okay? Bye-bye.